Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar semua, apa khabar? Sihat? Okey, baik. Sebelum kita memulakan kelas pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua lihat di sekeliling kelas kamu ini, di bawah meja, di tepi-tepi beg, jika ada sampah, tolong bersihkan terlebih dahulu. Okey, kita pastikan kelas ini dalam keadaan bersih, kemas, baru kita mulakan sesi PDP kita pada hari ini. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, boleh mula sekarang pelajar? Okey, baik. Semua dah bersedia ya? Okey, boleh duduk dengan tenang. Okey, keluarkan buku tulis bahasa Melayu, alat tulis dan buku-buku lain semua boleh simpanlah, boleh simpan dalam beg ataupun bawah meja. Okey, baik. Sebelum kita mulakan topik pengajaran pada hari ini, okey, jom kita semua tonton video YouTube yang telah cikgu sediakan ini. Okey, dan kita tonton sama-sama dan kita kenal pasti dan fahami apa yang ingin disampaikan. Cik, nak ke mana, Cik? Balik kampung, Kuala Pilah, mau raya di sana. Cik baru balik dari overseas? Ya, saya baru balik dari London. You know London? Oh, London. Berapa lama Cik tinggal di London? Saya tinggal sana lebih kurang 10 hari. 10 tahun? Hari. Oh. Cik, tak maaf. Boleh duduk sebelah sini sikit, Cik? Terima kasih. Oh, tak ada apa-apa, Cik. Itu kerbau lintas jalan. Cik, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, baik. Semua dah tengok betul video yang tayangkan tadi? Okey, cikgu ada soalan. Okey, siapa yang nak jawab, tolong angkat tangan, boleh? Okey. Apakah yang anda faham berdasarkan iklan yang telah dimainkan sebentar tadi? Okey, siapa nak jawab? Okey, baik, Syafiq. Apa dia, Syafiq? Okey, betul kata Syafiq. Maksudnya Syafiq kata kat situ orang Melayu cuba bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Kenapa? Siapa boleh jawab? Syafiq, tolong pilih rakan kamu seorang, Syafiq. Okey, Adli. Kenapa Adli? Okey, boleh diterima. Maksudnya apa? Okey, Adli kata kenapa perkara tersebut boleh berlaku sebab mereka berasa megah apabila bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Betul tak? Betul kan? Okey, dalam situasi kita pada hari ini kan, maksudnya bila bertutur bahasa Inggeris menggambarkan seseorang itu megah ataupun hebat. Okey, sedangkan bahasa Melayu itu lebih bagus untuk kita punya bahasa ibunda lah, bahasa kebangsaan kita. Okey, baik, cikgu ada soalan yang kedua. Mengapakah terjadinya perkara tersebut? Okey, siapa boleh jawab? Mengapa terjadinya perkara tersebut? Okey, cikgu nampak Syafika angkat tangan. Okey, Syafika nak cuba jawab, Syafika? Okey, Syafika jawab kurangnya jati diri terhadap negara. Okey, betul. Maksudnya diri kita kurang jati diri terhadap negara. Sebab tu kita tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kita lebih mementingkan bahasa orang
bahasa orang luar, iaitu semangat jati diri kita terhadap negara kurang. Bagus Syafiqah. Okey, cikgu ada soalan yang terakhir. Okey, bagaimanakah cara untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu? Okey, siapa tahu? Okey. Okey, Alias. Okey, Alias jawab. Okey, penggunaan bahasa Melayu boleh dimartabatkan dengan menggunakannya dalam urusan rasmi, terutamanya pemimpin. Betul. Okey, kenapa? Sebab kita ingin memartabatkan bahasa Melayu, namun pemimpinlah yang perlu jalankan terlebih dulu. Okey, di mana kita lihat sekarang pemimpin pun lebih mementingkan ataupun penggunaan bahasa Inggeris. Contohnya dalam pengucapan di Dewan Rakyat dan sebagainya, lebih mementingkan penggunaan bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan. Baiklah pelajar, jadi apa yang boleh cikgu simpulkan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah sayangilah bahasa kita, iaitu kita perlu sayangi bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Okey pelajar semua, sebelum cikgu mulakan aktiviti yang seterusnya, cikgu nak kamu semua duduk dalam kumpulan masing-masing yang telah cikgu tetapkan. Macam biasa cikgu dah kata, kalau dalam kelas bahasa Melayu cikgu nak semua duduk dalam kumpulan yang telah cikgu berikan, betul? Tolong bergerak sekarang, dalam 5 kumpulan yang telah cikgu tetapkan. Bagus. Semua dah duduk dalam kumpulan masing-masing. Tolong bersedia. Keluarkan kamu punya buku. Tolong salin nota yang cikgu berikan ini, Peta buih ini adalah menerangkan tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kamu semua salin nota yang cikgu berikan tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Baik, berdasarkan penerangan cikgu tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu tadi, dalam kumpulan masing-masing cikgu nak kamu hasilkan nota infografik menggunakan kertas sebak ataupun kertas majung yang cikgu edarkan ini. Maksudnya setiap kumpulan tu perlu pilihlah maksudnya kepentingan memartabatkan bahasa Melayu dan huraikan. Sebentar lagi kita akan adakan satu presentation lah untuk menyatakan idea masing-masing. Sebentar lagi kamu akan buat tugasan yang cikgu berikan itu. Untuk aktiviti yang kedua, cuba kamu lihat di depan. Di paparan slide ini cikgu ada sediakan beberapa poster iklan papan tanda lah di jalan raya. Biasa tengok betul iklan papan tanda di jalan raya. Jadi iklan-iklan di papan tanda ini mempunyai beberapa kesalahan dalam bahasa Melayu, antaranya kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa dan kesalahan nahwu lah. Jadi pelajar dalam kumpulan masing-masing akan diedarkan ataupun dibekalkan poster yang berlainan. Jadi kejap lagi cikgu akan paparkan dan edarkan setiap kumpulan satu poster, dan kamu akan duduk dalam kumpulan masing-masing dan kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan nahwu, iaitu tata bahasa yang terdapat dalam poster tersebut, dan kamu tampalkan poster tersebut dalam peta majung dan kamu betulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam poster tersebut menggunakan bahasa Melayu yang betul. Jelas? Kalau tak jelas cikgu ulang balik. Arahan cikgu lah yang pertama tadi. Kamu dah dapat kepentingan memartabatkan bahasa Melayu yang telah cikgu berikan melalui peta buih, betul? Jadi ambil kepentingan yang kamu rasa kumpulan kamu minat, dan kamu perlu perincikanlah macam mana cara-caranya untuk melaksanakannya. Yang kedua, dalam kertas sebak yang sama, kamu tampalkan poster BBM yang cikgu bagi, poster iklan
jalan raya. Okey, dan dalam setiap kumpulan kamu perlu kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan nahu yang terdapat dalam poster tersebut, dan kamu semua kena betulkan. Okey, apabila kamu dah betulkan, kejap lagi kita akan bentangkan bersama-sama dalam kaedah gallery walk. Okey, kita akan pergi ke kumpulan demi kumpulan. Okey.